Okay, sebelum kita nak cakap tentang One Piece Live Action Season 2 ni, kita kena cakap tentang One Piece Live Action Season 1 ni dulu. Sebab yelah dulu orang cakap flop lah, tak best lah, cringe lah, lakonan kayu lah, banyak lah benda-benda ataupun perkara-perkara komen-komen negatif yang orang bagi dekat Season 1 ni. Tapi tahukah anda, sebenarnya Season 1 ni sukses juga. Senang cakap, result dia bagus. Sebab itulah wujudnya Season 2. And to make it interesting, wujudnya pula Season 3 kan. Di saat dia orang tengah shoot, tengah record untuk Season 2 ni, Netflix bagi tahu bam, okay, kita dah dah approve untuk Season 3. So memang apa kata, benda tu okay je, sukses je. Tapi aku faham lah kenapa orang cakap tak best. Sebab yelah orang ada high expectation, especially kita ni ada history ataupun sejarah yang live action anime sebelum ni semua agak menyedihkan. Tapi sebenarnya yang baru ni okay. Even aku sendiri bila aku first dengar pun aku pun takut. Sebab bagi aku dunia One Piece ni sangat-sangatlah kompleks, sangat-sangat pelik. Daripada sudut design karakter, daripada sudut kuasa, sizing, the world building itself, bagi aku tak make sense kecuali Netflix betul-betul campaklah duit yang unlimited kepada production untuk hasilkan cerita ni. Kemungkinan besar result dia bagus. And that's what they do. So that's why lah, kalau korang tak apa nak berkenan dengan ayat yang aku cakap cerita ni okay semua benda, korang boleh argue. Tapi bukan argue dengan aku, argue dengan Netflix. Sebab macam aku cakap tadi, point pertama, Netflix indeed bagi nilai jumlah ringgit yang besar dekat production untuk One Piece live action ni. Okay, kalau kita tengok dekat news, budget dorang untuk per episode 18 juta. Kau bayangkan 18 juta per episod dengan total 140 juta satu season. Ini lebih mahal daripada series macam certain season ataupun certain episode of Game of Thrones, Disney Mandalorian, and tak jauh lah dengan budget top series again, Disney Marvel macam Loki ataupun even series Hollywood yang lain. So this is gila guys. And again, fahamkan ini adalah untuk anime punya adaptation tau. Ini bukan untuk series-series novel-novel American yang lain. Dengan bajet besar macam ni, kalau result season 1 ni tak bagus, memang tak ada season 2, tak ada season 3. Sebaliknya, ada season 2, ada season 3, and diorang hired pula all the great actor, pelakon-pelakon famous A-list semua untuk season 2 dan season 3 ni. So maksudnya memang okay lah tu. And bila kita cakap okay, of course lah ada point kedua, iaitu recognition. Recognition yang membuktikan lagi yang season 1 ni sebenarnya memang sukses. Okay, contohnya diorang ada menang Emmy, 2 award tak silap aku, untuk stunt coordination dan juga original song. And diorang ada jugalah nomination yang lain. And then aku pernah baca sebelum ni dekat satu artikel untuk US punya entertainment, Variety tak silap aku, diorang cakap lagi pada tahun 2023 salah satu faktor untuk kenaikan tinggi subscription dekat Netflix ni adalah disebabkan One Piece live action. Sama juga untuk penutup Netflix tahun 2023, dikatakan One Piece live action antara most watch series dan Netflix. And ini membuktikan juga dekat result rating One Piece daripada 80 ke 90 negara. Kita kan ambil negara kita saja, 80 ke 90 negara, One Piece live action ni duduk di ranking nombor 1 untuk minggu pertama, minggu 2, minggu 3 dan seterusnya. Kau bayangkan lah, nak cakap macam mana lagi. Of course lah, kita ada taste kita boleh cakap dia flop, but all this result menafikan dia. And aku nak fokuskan, nak betulkan ayat aku lagi sekali supaya korang tak salah faham. Ini untuk live action adaptation. Maksudnya dalam banyak-banyak anime live action yang ada, One Piece antara yang sukses. Yang lain tu betul-betul lah boleh katakan flop, but One Piece antara yang sukses. Senang cakap, boleh survive dalam level Hollywood. Okay, sain-sain macam movie Alita Battle Angel lah kalau kita nak cerita pasal anime punya adaptation. Kalau nak sebut pasal market Jepun pula, itu cerita lain lah. Okay, disebabkan One Piece live action season 1 ni kata sukses and ada sebenarnya result yang positif, kita mengharapkan juga dia kekal lah dekat live action season 2 yang mendatang ni. Okay, tujuan utama video ni sebenarnya nak cakap pasal season 2. Sebab season 2 ni sebenarnya lagi gila guys. Kalau aku cakap season 1 ni sebenarnya merisaukan, season 2 ni lagi lah merisaukan. Sebab apa? Kita dah pergi ke Grand Line, kita akan jumpa orang yang lagi pelik-pelik, kita akan jumpa kuasa yang lagi pelik-pelik. So memang menakutkan. That's why lah untuk video ni sebenarnya aku nak highlight dekat 5 perkara je, ataupun 5 pulau yang diorang akan pergi dekat season 2 ni yang I'm looking forward to it lah. Yang aku rasa korang semua pun akan looking forward. Okay, contoh first, kita kena sebut pasal Lockdown dulu. Sebab Lockdown ni dia macam R&R tempat rehat sebelum nak pergi ke Grand Line.
Takut nak pergi Grand Line. Dekat lautan ni menarik sebab kita ada dragon. Yalah, kat manga ni aku selalu kena bahan kan, sebab aku pun minat dragon. Orang cakap dragon meeting lah, dragon berpeluh lah benda. So, harap sangat lah kita dapat tengok momen dragon selamatkan Luffy dekat Lockdown ni, sebab aku excited gila nak tengok macam mana ada efek hujan, petir, ribut angin dalam proses dragon nak selamatkan Luffy. Dan dekat Lockdown ni pun menarik sebab nanti kita akan nampak Smoker. Fun fact, Smoker ni adalah Logia pertama yang Oda perkenalkan dalam cerita One Piece. So maksudnya kita dapat tengok first Logia power dalam live action adaptation ni, macam mana dia nak buat kuasa asap semua benda tu. And then nombor 2, Reverse Mountain. Yelah, nak pergi ke Grand Line kena lalu Reverse Mountain. Ni simple je, tapi aku harap sangatlah momen kat sini adrenaline dengan ada momen yang mendebarkan, sebab kita bukan nak naik. Kita lalu Grand Line tu lalu Reverse Mountain tu bukan macam tu ke. Tak, dia akan so sepatutnya untuk orang yang tak pernah tengok One Piece dan sebagainya, ini sepatutnya jadi satu scene atau momen yang mendebarkan lah. Nak tengok macam mana diorang nak handle kapal diorang tu untuk survive dekat Reverse Mountain tu. Sebab nanti diorang akan sampai ke belah sana, kita akan jumpa Labun. Kalau ikutkan dekat trailer, Labun ni paus ni kecil je. Realitinya kat dalam manga ataupun anime dia besar ke dabak. Tapi tu aku cakap awal-awal tadi, tak make sense kalau betul-betul nak ikut hierarchy ataupun sizing dalam cerita One Piece ni. Tak make sense. So mungkin diorang dah scale down ikut kesesuaian dalam cerita dunia reality lah. And then kita nak pergi ke Whiskey Peak. Whiskey Peak ni pun simple lah. Aku nak cakap pasal satu benda je lah. Zoro lawan 100 Baraku. Itu je kau nak tengok dekat Whiskey Peak ni. Okay, disebabkan pelakon dia adalah Maken Yu. Maken Yu ni memang famous gila kat Jepun, and dia pernah berlakon untuk filem Rurouni Kenshin nombor 4 tak silap aku. Dia memang tak ada masalah main pedang. Member punya time coordination ni semua benda tu memang power gila. So siapa tak nak tengok dia lawan dengan 100 orang dekat Whiskey Peak ni. Aku harap sangat lah ada episod tu, and episod tu memang memuaskan untuk orang yang nak tengok action. And then kita pergi ke Little Garden. Little Garden ni merisaukan sebab ini akan fully CGI. Kalau kita nak cerita season 2 ni, episod yang paling mahal kemungkinan besar dekat Little Garden lah. Okay, memang banyak gila CGI sebab kita ada 2 giant kat sini. Kita ada Mr. Tree, dan kita ada ahli-ahli agent Baraku yang lain yang macam-macam kuasa, macam-macam binatang. Kita ada dinosaur and everything kat sini. So memang confirm banyak gila mainnya CGI, and benda ni pun korang boleh nampak dekat trailer. So memang merisaukan. Tapi risau-risau macam mana pun, itu hanyalah untuk that specific episode. Ada satu CGI yang lagi merisaukan, yang dorang wajib dan akan kekal guna untuk season 3, 4, 5 dan 7, whatever season orang nak buat lah kan. Sebab One Piece ni season 100 pun tak habis lagi. Iaitu Chopper, our favourite Raccoon. Dekat Drama Island kita ada Chopper, new nakama, and Chopper ni memang 100% pakai CGI lah. Itu yang merisaukan sebab all the 5 kru Mugiwara semua manusia. Yang ke-6 ni tak pasal-pasal dapat haiwan, so memang kena CGI. So risau lah kan, takut ada nampak cacat sana di sini. Benda paling penting Chopper ni satu je. Aku sure semua fan-fan One Piece setuju dengan aku. Benda je kita nak dengan Chopper live action ni, comel. Tu je. Asalkan dia comel, tak ada masalah. Perfect. Kita tak nak benda lain pasal Chopper ni. Kita nak dia comel. Rupa dia, suara dia. Kalau benda tu comel, confirm perfect season 2 ni. Apa pendapat korang? Komen kat bawah.